je. Tak boleh, mak saya tak bagi. Nanti saya isi lah balik. Korang dah lah tu. Kita pun dah nak ada masuk sekolah rendah. Lagi sikit dah masih tinggal. Jomlah kita balik. Lepas tu dah tak jumpa dah. Nanti korang ikut haluan masing-masing. Nanti mungkin korang dah tak ingat aku dah. Korang boleh maafkan lah. Minta maaf ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Lukman, ingat tak waktu kita mula-mula masuk sekolah? Kita tak tahu apa-apa pun. Sedar tak sedar, kita nak masuk sekolah mana nak dah? Kau, itu waktu tu kita kecil-kecil comel-comel pendek-pendek je. Kita tak tahu nak mengeja, tak tahu nak menulis. Tiba-tiba dah masuk sekolah mendengar. Rasa macam sekejap je. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 6, alhamdulillah tanpa sedar awak dah nak masuk ke tingkatan 1. Banyak kenangan yang cikgu bersama awak lah selama 6 tahun ni. Pengalaman macam mana cikgu handle awak dalam kelas, belajar, awak bergaduh pun ada. Terima kasih untuk semua kenangan tu. Lepas ni awak akan masuk ke dunia baru, sekolah baru, kawan baru, cikgu baru, suasana pembelajaran baru. Cikgu harap semuanya dipermudahkan Allah untuk urusan awak menimba ilmu. Terima kasih murid-murid tahun 6 kerana pernah menjadi sebahagian daripada cerita hidup cikgu. InsyaAllah jumpa lagi lepas ni. Terima kasih. Semoga anak-anak tahun 6 akan berjaya di masa akan datang. Ada 3 pesanan daripada Ustazah. Yang pertama, jangan tinggal solat. Yang kedua, sentiasa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa menghormati kedua bapa dan juga guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nak ucapkan alf mabruk lakum ala itmami ad-dirasah fil madrasatil ibtidaiyah li 6 sanawat wa atamanna lakum bitawfiq wan najah fil hayat fid dunya wal akhirah wa akhiran Ustazah nak ucapkan good luck dan semoga berjaya. Semoga murid-murid tahun 6 terus menjadi pelajar yang soleh, pintar, rabbani dan murabi. Walaupun di mana sahaja kamu semua akan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah mana pun, semoga apa yang dah dapat di Sriti ni dapat diaplikasikan dalam kehidupan kamu sehinggalah kamu dewasa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua year 6. So I want to say here is congratulations on completing your primary school. I am so proud of you. And then I wish you all the best for your high school later. Bye. I love you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my students, thank you for all the beautiful memories. Cikgu bangga dengan program Muslim ni. As you move on your secondary school, please stay kind, jaga adab kamu semua. I wish you the best of luck in your new year. Thank you. Okey, harapan saya untuk anak-anak tahun 6 yang bakal ke sekolah menengah nanti, saya harap awak semua jaga tingkah laku, jaga adab, jaga kelakuan anda. Apa yang awak belajar di sini, applykan di sekolah baru. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 dan 6 tahun bersama dengan Sriti, Ustazah harap apa yang baik yang dah dibelajar di Sriti dari segi tazkiyah, Ustazah harap dapat bawa lah sampai bila-bila apa yang baik yang dah dipelajari. Dan sentiasa ingat Allah, berbakti kepada ibu bapa, bersungguh-sungguh untuk kejar cita-cita yang awak semua impikan. InsyaAllah Ustazah mendoakan awak semua berjaya dalam apa sahaja yang awak semua akan ceburi dan insyaAllah berjaya di dunia akhirat.
Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Tahniah anak-anak tahun 6 yang telah berada di Sriti sesi 2025. Jadikan perjuangan ilmu ini sehingga akhir hayat. Dan yang paling penting, amalkan ilmu yang telah dipelajari. Semoga ada keberkatan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum kepada semua anak-anak murid 6. Saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya menghabiskan fasa di sekolah rendah. Dan Ustazah nak bagi satu pesanan. Sesungguhnya kehidupan kita ni kehidupan yang sebentar saja. Ingat destinasi utama kita adalah di akhirat nanti kan. Jadinya Ustazah nak bagi tahulah bahawa kita nak ke akhirat, kita perlukan perjalanan kepada akhirat tu memerlukan kepada ilmu, dan kita hidup di dunia ni pun kita perlukan kepada ilmu. Sebab tu lepas ni jangan berhenti untuk mencari ilmu, teruskan perjuangan mencari ilmu di mana sahaja awak semua berada, dan sentiasa jaga adab dengan guru, dengan ilmu, kerana keberkatan yang dapat daripada setiap apa yang awak jaga tu insya-Allah akan berkekalan dan awak akan rasai suatu hari nanti. Assalamualaikum. Saya Ustazah Hani. Pesanan Ustazah untuk semua anak-anak darjah 6 yang bakal meninggalkan sekolah rendah dan bakal menempuh alam sekolah menengah. Selamat maju jaya. Perjalanan dekat sekolah rendah bukanlah masa yang singkat. Segala pengalaman ilmu yang awak dapat daripada sekolah rendah, saya harap awak dapat ingat dan bawa ke sekolah seterusnya, ke alam seterusnya. Jangan tinggal solat, rajin belajar, hormat orang tua, hormat guru, jaga adab kepada guru. Adab dulu baru ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tahun 6 yang akan bergraduasi pada hari ini, okey, tahniah Ustazah ucapkan. Okey, ada beberapa nasihat. Maksudnya banyak nasihat, tapi ada beberapa sahaja yang boleh dikatakan pentinglah untuk kamu jadikan panduan. Okey, pertama, buatlah apa sahaja kebaikan. Ya, sebab kecil-kecil kebaikan tu ada nilaiannya di sisi Allah. Okey, kedua, jadilah seseorang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita sebagai anak-anak harus sentiasa mohon maaf dengan ibu bapa. Walaupun kita tak bersalah, sentiasa mohon maaf. Dan yang paling penting, sentiasa mohon doa daripada ibu bapa. Begitu juga, ibu bapa ni sama dengan guru-guru. Kamu sentiasa mohon maaf sebab kita sentiasa menuntut ilmu. Okey, setiap orang, setiap yang memberi ilmu pada kamu tu adalah guru kamu. Jadi, kamu kena mohon maaf, sentiasa mohon maaf dan mohon doa daripada mereka. Okey, itu saja. Selamat maju jaya. Okay, bye. Assalamualaikum. Ucapan terindah buat anak-anak tahun 6 yang akan bergraduasi pada hari ini. Ustazah ucapkan selamat maju jaya di masa hadapan, teruskan mencari ilmu. Semoga ilmu yang dicari mendekatkan anak-anak kepada Allah SWT dan sesekali tidak menjauhkan Allah daripada anak-anak. Sesekali Ustazah pesan jangan lupakan pengorbanan guru-guru yang telah banyak berjasa, terutamanya di Sriti Ibn Salah. Dan juga paling penting, jangan sesekali lupakan pengorbanan ibu bapa yang telah berusaha keras untuk memastikan anak-anak terus mendapat pendidikan yang terbaik. Selamat maju jaya, bitaufiq wan najah. Assalamualaikum. Bye. Di sinilah mereka membesar, belajar, jatuh dan bangun semula. Sebalik setiap latihan, setiap program, setiap kerja sekolah, ada doa yang tidak pernah putus dari guru-guru yang mendidik dengan ikhlas, doa ibu bapa yang sentiasa mendukung anak-anak dan kawan-kawan yang selalu ada di sisi. Buat anak-anak darjah 6, ingatlah, dimanapun nanti kamu pergi, Sriti Ibn Salah ini sentiasa menjadi rumah awal perjalanan kalian. Teruskan melangkah, teruskan menjadi anak soleh dan salihah, dan jangan pernah lupa, di sinilah segalanya bermula. Ustazah Hani, sebabnya Ustazah baik. Ustaz Muzil dengan Ustaz Aslam tak boleh bawa orang untuk masalah. Coach bola. Ustazah Sakinah sebab dia baik dan dia faham perasaan orang. Ustazah Hani sebab Ustazah Hani kadang-kadang boleh gurau, kadang-kadang tak boleh gurau. Percaya saya. Ustazah Mawadah sebab saya boleh jadi staf koperasi. Ustazah Sakinah sebab Ustazah Sakinah baik. Samdan suka balawak. Tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi lah. Tapi best lah. Ustazah Hani sebab Ustazah ajar tu selalu buat kita orang terhibur. Ustazah Asmita sebab Ustazah Asmita baik. Ustaz Muzil kerana Ustaz Muzil berperasaan macam orang putih dari luar negara. Ustazah Mahfuzah, Ustazah lah yang ajar saya bahasa Arab sampai saya dapat A dalam UPSRA. Saya suka Ustaz Adi kerana Ustaz Adi baik dan disiplin. Bagi Ustaz kemas. Ustazah Hani sebab dia kadang-kadang fun, kadang-kadang dia serius.
Ustazah Izzah sebab Ustazah baik dan friendly dengan budak-budak. Ustazah Hashimah, seorang yang ramah, selalu dengar doa saya, tu penyayang. Ustazah Wahyu sebab Ustazah selalu layan saya. Ustazah Sakinah sebab saya darjah 4, Ustazah Sakinah ajar saya bahasa Inggeris. Ustazah Muzik sebab dia handsome, baik hati, kelakar. Saya pilih Ustazah Anis sebab Ustazah Anis lawak, kelakar, funny. Okey, boleh start keluar. Getar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku. Korang, dah lah tu habis ni. Janganlah. Yang pernah ingat dekat apa? Bersama. Kawan baik awak siapa? Dia. Kita tanya Abang pula. Wabarakatuh. Sabar. Apa kawan baik awak? Siapa kawan baik awak? Kita datang. Kita pesanan daripada Ustazah. Waktu kita kecil-kecil. Kita kecil je. Maaf lah. Dulu kita pendek-pendek je. Comel-comel pula tu. Awak. Tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Ini kisah tentang bulan. Tahniah semua murid tahun 6, selamat bergraduasi dan selamat maju jaya. Menjadi sahabatku, tetap bersamaku jika kau perlukanku. Dan ku tak kaku, tak kekok kalau sempat duduk kita belok. Yuk, berjangkit sesama seperti mengusik melata. Kau jangan kau melampau. Dan kalau siapa mengusik Najwa tolong bagi tahu aku tak mau.